Bukan macam tu. Kau yang senapang tu betul-betul setan. Ini satu lagi. Tangan tu tak kuat-kuat sikit. Bodoh. Tak boleh kampung, Ejen. Jangan cakap pasal kampung. Nanti balik kampung aku bilang bapak aku. Skop! Hiya! Badul, kau tengok sarjan yang garang tu datang balik. Dia datang. Dia ni leceh, tak boleh tengok hari minggu nak rehat lah. Takkan datang nak buat kerja juga. Orang kampung aku. Kau nampak aku kat sini kami action. Balik kampung suruh bapak aku pukul dia. Skop, siap! Selamat petang, Jan. Selamat petang. Duduk, senang. Pukul apa kau kilatkan but-but ni semua, ha? Buat kau di sini, kau tak boleh ambil hati tau. Tak ada saja. Sebab kau mesti ingat, Badul, kita tak kira adik atau abang, anak atau bapa. Kau mesti hormat aku. Sebab aku instruktur sini. Apa yang aku marah, kau jangan ambil hati. Aku mau kau menjadi manusia yang berguna untuk bangsa dan negara. Faham? Aku mau kau semua tanamkan semangat yang tinggi untuk tentera. Faham? Faham saja. Buat kerja Saja. Pasal apa ni, ha? Pasal apa? Dah, ha? Kesampuk.